membaca lantang merupakan satu kemahiran membaca untuk membantu pembaca menyampaikan makna teks dengan lebih tepat dan berkesan. Melalui membaca lantang, kita dapat mengawal intonasi, tekanan suara, tempo, jeda supaya pendengar dapat memahami mesej yang ingin disampaikan. Terdapat 4 ciri teknik membaca lantang, iaitu teknik membaca gema, teknik membaca radio, teknik teater membaca dan teknik ulang dan membaca serentak. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang satu teknik membaca, iaitu Teknik teater membaca. Jadi, mari kita lihat bagaimana teknik-teknik ini digunakan dalam pembacaan sebenar. Selamat menonton! Aduh Jamilah, gadis ayu anak Paglura, aduh manisnya. Dia pandai berdandan, dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji. Jamilah, namamu bergema di seluruh desa, tapi aku tidak tahu mengapa kau sering muncul di dalam pikiranku. Jamilah, namamu bergema di seluruh desa. Aku terpesona, oh Jamilah. Macam tu ke baca sajak? Tak bunyi macam sajak pun. Alah, dramatik sikit. Takkan tak boleh kot. Ya ke? Kan? Tak pasti jangan kongsi. Uish, apa yang hampa bising-bising ni? Aku tengok baca sajak macam baca berita macam robot punya style tau. Kami tengah baca sajak, tapi kami rasa teknik bacaan kami macam salah. Macam mana Oh, nak ikut teknik membaca lah. Membaca teater. Oh, teater membaca. Teater membaca. Oh, kalau dalam teater membaca, tak perlu pun overacting yang berlebihan tu. Tak perlu gaya-gaya yang berlebihan. Cuma ada intonasi, jeda, tempo, juga penghayatan yang hebat. Macam ni. Jamilah, namamu berlaku di hati manusia. Bukan kerana populariti yang sementara, tetapi kerana hadirmu membawa cahaya yang mengikat senyum tanpa dipaksa. Nampak kan? Nampak kan? Suara tak terlalu kuat, tak mendatar, tak berlebihan, jeda pun diletakkan tempat yang betul, nada pun ikut emosi, ada turun, ada naik. Itulah teater membaca, menyuarakan suara mengikut emosi tanpa perlu gaya yang berlebihan. Faham? Faham. Jom. Sekarang baru kami faham. Teknik teater membaca bukanlah susah, tetapi ianya memerlukan teknik yang tepat dan penghayatan yang seimbang. Baru mesej sampai kepada penonton. Dengan teknik teater membaca, membaca biasa pun boleh jadi luar biasa.